saya Syida. Saya dari Bangi Avenue. Saya menjadi instruktur Zumba ni daripada tahun 2017. So saya dah berpengalaman insya-Allah lah berdikit-dikit tu daripada 2017 hingga ke hari ini. So almost dah 8 tahun lah menjadi instruktur Zumba ni. So saya bermula daripada instruktur kecergasan senam aerobik daripada KBS. Seterusnya saya melangkah lagi, mengambil peluang lah menaik taraf diri, so menjadi seorang instruktur lah. So saya ambil license Zumba ni untuk jadi Zumba instruktur. Genre lagu apa yang selalu akak pakai masa kelas? Dalam kelas saya mengetengahkan yang biasalah. Saya mengetengahkan 4 genre dalam Zumba, iaitu merengue, reggaeton, salsa dengan cumbia. So almost dalam kelas saya 4 genre ni memang saya bawa lah kepada student-student saya, memperkenalkan pada mereka dan mengajar mereka step asas Zumba ni. Kelas saya di Azure Studio One Arena Tiger ni, di One Tiger Arena ni, pada hari Isnin dan juga Khamis, alternately Isnin Khamis. Isnin pada pukul 8.30 malam, pada hari Khamis pula bermula pada pukul 9 hingga 10 malam. So siapa-siapa yang nak join boleh tengok IG One Arena Tiger ni di sini. IG boleh kita tengok, kita ada iklan kelas-kelas di sana. Dan sesiapa berminat boleh PM lah untuk dapatkan link dan boleh register setiap kelas yang ada di sini, especially kelas saya nanti